Korang rasa Yayasan Food Bank Malaysia ni dia sebenarnya agensi kerajaan ke ataupun NGO? So yang ni ramai orang salah faham. Sebelum saya start explain, jangan lupa untuk follow, like dan share dulu video ni supaya lagi ramai tahu tentang YFBM. Yayasan Food Bank Malaysia atau lebih dikenali dengan panggilan singkatan YFBM. Kami sebenarnya adalah NGO. NGO biasa yang tak kena mengena dengan mana-mana agensi kerajaan. Cumanya yang membezakan kami dengan agensi yang lain, dengan NGO yang lain adalah kaedah ataupun cara kami didaftarkan. So kami ditubuhkan dan didaftarkan di bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di bawah Akta Pemegang Amanah 1952 ataupun Akta 258 lah. So bila kami ditubuhkan di bawah akta ni, so jadinya struktur organisasi kami, uh, kita ada barisan ahli lembaga pemegang amanah yang memantau segala operasi yang dilakukan oleh YFBM. So di bawah ahli lembaga ni ada barisan management lah, yang terdiri daripada CEO, CFO, COO dan sebagainya sampailah ke bahagian operasi. So ini adalah sebenarnya struktur YFBM lah. So ditubuhkan Yayasan Food Bank ni, YFBM ni ditubuhkan adalah dengan tujuan asal tu untuk implement sistem food bank, mana kami menyelamatkan lebihan makanan yang masih lagi selamat dimakan supaya makanan ni tak dibazirkan. Sebab apa? Makanan-makanan ni kalau dibazirkan dia akan bagi impak yang tak baik lah kepada negara kita kan. So kami bila kita implement sistem food bank ni, kita dapat selamatkan lebihan makanan dan lebihan makanan ni dapat disalurkan kepada golongan-golongan yang betul-betul memerlukan makanan kan, untuk mengelakkan orang lapar. So itu antara tujuan utama Yayasan Food Bank ditubuhkan dan macam mana Yayasan Food Bank sebenarnya ditubuhkan. Berpakat bantu masyarakat. Jangan lupa untuk like video ni. Saya Henry daripada YFBM. Assalamualaikum.